Ada orang 3 saluran darah blok, saya perlukan 3 stand untuk rawat 3 saluran darah yang berasingan. Ada pula macam Mamat ni, saluran darah dia belah kanan blok. Saya terpaksa pakai 3 stand untuk 1 je saluran darah. Nak tengok? Jom aku tunjuk. Kau tengok saluran darah Mamat ni, dia bentuk C-shape. Nampak tak? Ini pangkal, yang ini adalah hujung saluran darah. Engkau tengok, dia ada blok dekat 80% dekat pangkal saluran darah dia. Lepas tu normal sedikit. Pertengahan jalan ada 2 blok dekat 60-70%. Lepas tu dekat hujung dia blok sekali lagi. Sakit macam ni mungkin perlu buat bypass operation, tetapi boleh juga buat rawatan belun dengan stand. Tetapi masalah dia, satu saluran darah ni perlukan 3 stand. Mamat ni aku buat belun dengan stand. Kau nampak dah, nampak cantik. Blok yang pangkal, blok yang tengah jalan, blok hujung semua dah hilang. Tapi aku pakai 3 stand untuk 1 saluran darah jantung. Jadi saluran darah jantung lain kena pakai lebih banyak lagi stand. Terpulang dengan individu. Tak semua orang yang sama.